Jom kami share cara semak paling mudah dan cepat. Dalam 1 minit je dah tahu. Contoh, anda adalah warga Selangor berumur 30 tahun, bekerja tetap dengan gaji bulanan RM4,000 dan dah berkahwin serta ada 2 orang anak. Untuk cek, first sekali, anda search semak.ecentral.my. Pilih anda tinggal negeri mana, tekan seterusnya. Pilih status perkahwinan anda. Masukkan jumlah pendapatan isi rumah bulanan anda dan tekan seterusnya. Klik kotak bilangan anak dalam tanggungan anda. Pilih lingkungan umur anda. Klik status pekerjaan anda. Pilih status OKU jika berkaitan. Anda akan dapat tengok berapa jumlah bantuan yang match dengan profil anda. Masukkan alamat email dekat sini untuk dapatkan update info bantuan, inisiatif dan pengumuman terkini dan terpantas setiap minggu. Daripada profil tadi, anda layak untuk mohon STR, BAP, subsidi yuran tunas, voucher kita Selangor, inisiatif air Darul Ihsan dan tabung tawas untuk anak. Kalau nak mohon, klik je butang mohon di sini. Anda akan dibawa terus ke portal berkaitan untuk terus buat permohonan. Settle check dalam masa 1 minit je. Forward info ni dekat kawan dan keluarga anda supaya mereka pun tahu juga. Follow Ecentral.my untuk info best macam ni setiap hari.